Pertama dulu yang aku suka dalam filem ni adalah lakonan El Putra sebagai watak Rangga dalam filem ni. Memang just nice, aku suka gila dia punya lakonan sebab dia lontarkan skrip semua okey. Ada joke-joke yang dia buat pun sampai. So itu nombor satu yang aku suka. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya sinematografi. Indonesian memang power dalam sinematografi. So aku tak boleh nak cari salah mana satu yang shot-shot yang tak cantik, color grading yang tak cantik. So dalam filem ni tak ada benda tu. Dia punya sinematografi dalam filem ni memang cantik gila, color grading pun sama. Itu benda yang nombor dua yang aku minat lah. Nombor tiga pula yang aku suka dalam filem ni adalah lagu-lagu yang dibawakan dalam filem ni. Memang best. Lagi-lagi lagu opening iaitu Ku Bahagia. Memang best gila opening dia. Dan penutup untuk filem ni pun dengan lagu. Benda tu pun best juga. Aku suka gila lagu-lagu dia. Memang best lah. Kalau korang pernah tengok filem ni, korang tahulah lagu-lagu yang ada dalam filem tu kan. Dia bawa elemen muzik tu dalam filem ni dan membuatkan filem ni lagi seronok ditonton.